Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Ali Iskandar dan bersua lagi dalam podcast Kasih Lensa Keluarga dibawakan khas oleh LPPKN. Dan hari ini saya berada di tempat yang sangat istimewa di perkarangan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Di tempat tu istimewa, tetamu kita harus istimewa. Bukan calang-calang. Saya nak ucap selamat bersama dengan kami dalam podcast ini Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Chukri, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih ada peluang ni juga kita bersama kan. Terima kasih setuju meluangkan masa bersama kami. Ya, sama-samalah. Ya. Sebelum kita bersama kita sembang-sembang pada hari ini dalam podcast ini, saya nak ucap terima kasih kepada pihak Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL atas tajaan lokasi dan juga jamuan yang dihidangkan. Oh, ya, okey. Saya pun ucap terima kasih. Ya. Okey, baik. Cerita kita lebih kepada tentang bulan November, apa yang akan berlaku. Nanti Datuk Seri akan kongsikan. Tapi sebelum tu, kita nak mulakan sembang-sembang sebagai seorang pemimpin dan juga dari perspektif seorang ibu. Tentang situasi kekeluargaan di Malaysia sekarang ini. Baru-baru ini kita dengar macam-macam cerita. Buli, rogol, bunuh dan macam-macam. Betul. Kita jadi sangat bimbang. Pada pandangan Datuk Seri, apa yang harus kita lihat sekarang ni? Ya, sebenarnya terima kasih di atas soalan itu kerana ianya amat relevan untuk masa kini. Apa-apa yang berlaku pada masa sama ada masa dulu ke sekarang ni, dia sama. Semuanya bermula dari rumah. Jadi sebab itu saya ingat pesanan saya kepada anak saudara saya yang perempuan lah. Saya kata kalau ada boyfriend tu nak kahwin, jangan tercari sangat orang kaya tu. Jangan apa? Jangan cari sangat orang kaya. Jangan cari sangat orang kaya. Sebab apa? Because bukan pasal kekayaan dia yang boleh membawa keharmonian pada rumah tangga. Apa yang perlu ialah orang tu memang boleh adalah membawa kita dapat bersama menjalinkan satu rumah tangga yang boleh membawa kebahagiaan kepada anak-anak keluarga kita. Because apa yang penting ialah kita dalam masyarakat kita ni ingat suami dia kerja mana. Itu tak penting sangat. Memang ekonomi itu penting, tetapi sebagai ibu, sebagai ayah nanti amat penting. Dan kebanyakannya sekarang ini ramai bila dah berkahwin, dia ada anak, ada juga dia punya cabarannya. Tetapi balik kepada institusi kekeluargaan yang perlu ada di kalangan kita ini, sebagai ibu apa yang kita nak. Kadang-kadang kami ni sebagai wakil rakyat ni, kami kadang-kadang merasmikan program Smart Start, orang baru nak kahwin kan. Jadi untuk menyampaikan ini kepada mereka ni, kita tanya juga kenapa you nak bernikah, kenapa you nak berkahwin. Ada yang tak tahu, ada yang very blunt kata nak seks. Legal sex kata. Okey lah, itu okey lah legal sex. Tapi apa yang sebenarnya ialah kita akan meraihkan satu institusi keluarga itu. Kita nak adakan zuriat kita, lepas itu menjadi tanggungjawab kita untuk melahirkan anak yang bertanggungjawab. Now, apa yang kita harus lakukan sebagai ibu dan bapa di rumah? We are no longer orang bujang. Jadi bila di rumah itu, you have to change totally. Tetapi dia punya upbringing dari rumah. Upbringing saya dari kecil. Begitu juga suami saya, upbringing dia dari kecil juga. Sehingga kita berkahwin dan ada keluarga. Dan bagaimana kita membina keluarga itu. Pertuturan kita di rumah, especially ibu bapa ini, anak-anak kita tak perlu kita cakap, dia dengar kita macam mana kita jadi contoh. You are the role model. Jadi kita bercakap di rumah macam mana, pembawaan kita di rumah macam mana, bagaimana kita nak mendidik mereka. Sebab itu makan bersama dengan keluarga itu penting. Kalau taklah dapat, tiap-tiap hari kita tak dapat, because with the kind of work that we have, tapi kita perlu ada masa itu supaya kita dapat menilai bagaimana keadaan anak kita, bagaimana dia di rumah ini, dan kita juga ada masa perlu ada juga pergi ke sekolah. Saya ingatlah masa saya pergi ke sekolah, saya melihat siapa kawan dia, bagaimana dia bercakap dengan kawan dia. Kawan itu adalah boleh mempengaruhi mereka. That can be an influencer, ataupun anak kita menjadi influencer. Jadi yang mereka dididik, ajar untuk
makan, doa makan. Doa makan ya. Doa Okay. makan. They have to take turn. Nak tahu yang abang ni tahu ke, yang ini tahu. Ada juga mak bapak tak tahu dulu. Sebab apa, kita belajar daripada anak, because we have never had Yeah. we never had that experience before. Jadi kita belajar daripada anak, nothing wrong. Yeah. Okay. Jadi itu menjadi budaya yang biasa. Baik. Okey. Jadi, Datuk Sri, bila sebut tentang saling hormat mewujudkan satu atau peruntukkan masa untuk bersama, kita bercakap dalam era semua orang sibuk, mak ayah sibuk. Betul. Dan anak juga disibukkan dengan gadget dan sebagainya. oh ya. Dan kita seolah-olah tak ada excuse kerana kita nak buat kerja kita, jadi kita bagi gadget kepada anak. Itu membuatkan kepincangan berlaku dan inilah natijahnya berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini di sekolah kan, dalam kalangan remaja. Bagaimana untuk kita balik kepada sebelum ini? Sebab bila kita cerita tentang perkara ni, macam Datuk Sri kongsi pengalaman masa sekolah dahulu, yang baru kahwin kata itu dulu tak ada masalah kos hidup, kena dual income. Dulu ayah bekerja, mak duduk rumah, semua okey. Sekarang ni susah, cabarannya berbeza. Ya, zaman saya dulu, alhamdulillah tak perlu ada yang gadget tu untuk anak-anak. Tapi bila dia dah sekarang ni, dia sudah grow up. Tapi yang saya nampak menjadi cabaran, sebab saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi saya merasa ini menjadi salah satu daripada tanggungjawab yang perlu saya tengok. Saya perhatikan orang dia nak memudahkan dirinya bagi anak dia handphone. Anak tu kalau dia ambil balik handphone, dia menangis. Jadi ini dari awal perlu ada, saya nampak juga dalam TikTok tu macam mana si emak ni mendisiplinkan anaknya. Okey, jam berapa mak ambil. Tapi bukan mudah untuk mak berbuat demikian sebab anak ni akan menangis. Tapi itu yang perlu kita mempunyai satu, orang kata, sikap yang perlu ada, orang kata, sampai hati lah. Whether that is the right term or not. Biarkan anak tu menangis because you nak disiplinkan dia. Okay, boleh you tengok ni, gunakan ni. Tapi and then ada juga sekarang ini saya nampak lebih kepada educational punya. Yang kartun dia tapi educational. Tapi you have to monitor. Sebab apa, saya ni cakap macam saya tak ada lagi cucu apa-apa, saya tak ada cucu ke apa. Tapi saya I've learned. I am learning supaya juga mereka mula-mula tu part yang game tu educational. Lepas tu dia pandai bertukar ke lain. Ini perlu monitoring. Jadi ibu bapa, kalau kita nak ada anak yang menjadi anak yang bertanggungjawab di luar sana, maka itulah menjadi orang kata perlu kita lakukan. Bukan beban, tetapi itulah tanggungjawab. Kalau kita nak ada keluarga, itu menjadi tanggungjawab kita. Saya ingat, bagi saya, bila kita melahirkan anak, kalau kita disiplinkan mereka, anak ini akan pergi keluar sana menjadi anak yang boleh influence orang lain. Tapi kalau influence itu baik, alhamdulillah. Sebab saya khawatir kalau anak kita bercampur dengan orang di luar sana, lepas tu dia terikut-ikut dengan bahasa budak. Saya ambil contoh lah, ini ialah kali ini cara lama, cara saya lama. No words yang menyumpah-nyumpah kali kan. Especially dia suka ikut bahasa orang putih kan. Tu dah bila you ikut English punya term tu, dia dia modern lah tu kan. So jadi itu antara pendekatannya lah. Istilah disiplin tu satu yang sangat-sangat mencabar untuk diterapkan. Apatah lagi ibu bapa pun bermain dengan gadget juga. Betul. Kita sebelah. Kadang-kadang tunggu bang makan itu masing-masing ada handphone kat meja. It's very inilah, tapi itulah we have to discipline to inform them. Tapi again lah, as parents, anak-anak tengok kita. Kita tak perlu cakap anak kita larang ke apa, tak perlu. Kita hanya perlu tunjuk cara kita. And that's very tough kalau kita memang asal kita ni orang garang kan dengan anak. That's another challenge. Tapi apa boleh buat, you have to do it. Leading by example. Sebab kita nak mempengaruhi masyarakat seluruhnya. Betul. Datuk Sri, sekarang ni saya tertarik bila Datuk Sri sebut tentang gila-gila baca doa makan. Yang ada kalanya ibu dan ayah pun tak tahu, tapi belajarlah. Belajar. Sekarang ni situasinya anak-anak ni digital natives, memang dah biasa dengan gadget, YouTube dan sebagainya. Banyak pengetahuan yang mereka dapat.
Dan mak ayah ni masih lagi struggle untuk Betul. jadi disebabkan pengetahuan anak tu lebih berbanding dengan ibu bapa, mungkin rasa hormat terhadap ibu bapa tu kurang sedikit. Kan? Jadi bagaimana nak mengimbangkan situasi ni yang saya mungkin tak sehebat anak untuk dari segi internet dan sebagainya, tapi saya masih lagi ibu bapa, perlu dihormati. You tahu kenapa saya senyum tergelak bila you cakap macam tu? Okey, kita bulan puasa kan. Bulan puasa kan setahun sekali. You nak hafal tu yang nak baca doa makan. Kata you cuba belajar baca dulu sebelum kita buka puasa. Ma, it's all in here. Alah, kata kita tak terfikir because we are trained to be kita hafal. Begitulah caranya yang kita hadapi sekarang ini. Jadi setiap kali bila buka puasa, bila anak kita ada makan bersama kita, don't worry ma, you just use this one. Now let's share. Jadi itulah saya senyum tadi because it's true, kita tak fikir macam tu. Kita fikir nak belajar, siapa nak baca lepas ni? Apalah susah-susah, semua boleh baca sini, dia kata. Buka buat screen besar-besar. But anyway, ada baiknya gadget tu, ada baiknya because macam kita dalam keadaan yang berbeza daripada mereka, perlu belajar juga. That's why kita tak boleh menidakkan mereka ini. We learn from them as well. But at the same time, you must be in control. You must be in control in terms of disiplin anak-anak. Bagi saya itulah yang penting. Untuk earn respect daripada anak. Sebab saya perasan bila ada benda yang ibu ayah tak tahu, anak akan mula memperlekehkan kewibawaan ibu bapa tu. Jadi itu yang jadi cabaran sekarang lah. Dulu memang kita takut pegang macam ni terus kita lari masuk bilik. Tapi sekarang taklah memelekehkan pun tak betul juga. Tak boleh kan. That's why communication is important. This is your time, my time is different. So okay, since you are good at it, you boleh share dengan mama. Memang I selalu macam tu. Pasang TV pun because yang ada yang ada macam-macam dia punya gadget tu kan. Ada tahu berapa kali dah berapa kali tunjuk dia kata kan. Tapi iyalah, I'm not learning about that thing all the time. I hardly watch TV. I cakap dengan dia lah. Dia okey lah, dia buat juga. Tapi itulah digelak lah. So it's all about communication. Communicating what is necessary, must inform them. Okey, Dato' Syed, kita nak berehat seketika. Lepas ni saya nak sambung tentang komunikasi tu. Bagaimana komunikasi masa kini boleh menjadi komunikasi yang berkesan antara keluarga, antara ibu bapa dan juga anak. Lepas ni. Okey, thank you. Terima kasih. Jumpa lagi selepas ni. Hidup ini seperti jengga. Rapuh jika tersalah langkah, teguh jika bijak menyusun. Aku berjanji untuk berjaya. Ayah, tengok ni. Tekad mengubah nasib keluarga. Game apa ni? Okay, go serang dia. Main kau main. Adi, kau ni 24 jam main game. Kelas tak pergi, syarah cari. Bising lah kau ni. Backup lah aku cepat sikit. Dia scam ke ni? Namun, aku tersilap langkah. Segalanya runtuh sekelip mata. Mari dah hancurkan harapan mak dengan ayah. Tapi jatuh bukan noktah. Aku bangkit, aku belajar. Kali ini dengan lebih bijak, mengenal kesilapan dan menyusun semula. Langkah demi langkah untuk aku kembali lebih kuat. Okey, kembali dalam podcast Kasih Lensa Keluarga dan tetamu kehormat saya pada hari ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Ini satu portfolio yang sangat besar dan mencabar. Datuk Seri, apatah lagi dalam konteks masa kini dengan kita dengar macam-macam cerita ni. Okey, tadi Datuk Seri cerita sebut tentang komunikasi. Saya ingat masa saya kecil dulu, komunikasi dengan ayah tak perlu panjang-panjang. Kalau dia kata tidurlah. Tak perlu nak menjawab. Betul. Banyak one way communication. Sekarang ini dah kena jadi dua hala. It has to be. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin yang ialah memegang kementerian yang sangat penting ini, apa yang Datuk Seri lihat dari segi komunikasi berkesan antara ibu bapa dan juga anak? Saya nak ambil contoh masa anak saya baru form 3. Okey. Dia, because di sekolah dia bagi report book. Jadi bila dah report book tu mak perlu either parent lah nak sign lah kan. Jadi apa dia buat ialah dia sign sendiri. Kalau dia fail lain cerita lah. Mungkin dia takut kan. Rupanya dia takut sebab dia terlambat tak bagi tahu mak dia.
Okay. So kebetulan I tanyalah dia, kenapa I never seen you giving me your report book? I've already returned to the school. Oh, okay. Who signed it? I signed it myself. This is communication. I said, who asked you to sign it yourself? Because I want to see, but it's supposed to be my signature kan? No, all the signatures are my own signature. So, I talked to him. I kata, do you know that one is called tipu, menipu, cheating? I'm not cheating. The thing is, dia kata, I always forgot, so I just sign cepat, I just submit. It's still not right. Yeah. No, you know why I'm angry with you now? Because I have to tell you that what you're doing is cheating. In the future, nanti bila you dah besar, you bekerja, you boleh sign check tau. Sign check orang, I kata. Jadi, I cakap dengan dia, you tak boleh buat macam tu. Kata. I was in tears tau. Because I takut anak yang saya lahir ini, yang saya sudah kita dah jaga dia, pelihara sampai besar. Dia boleh melakukan sesuatu yang tak betul. Ya. Datuk si umur berapa masa tu? Umur anak? Anak 13, saya 14? Around that lah. Belum lagi form 4 belum. Dia tahu tak itu satu kesalahan? Ataupun sebab dia rasa dah lambat submit, sign saja? Sebab tu saya kena bagi tahu dia itu satu kesalahan. So saya cakap, Ma, I signed it myself. Okay, I'm going to bring you to the teacher. Saya bawa pergi cikgu. Saya cakap, cikgu, saya tahu ini satu kesalahan, tapi saya sudah dapat tangkap anak saya, sign sendiri. Tapi apa masalah anak saya? Tak ada yang merah dalam tu. Tak, dia tak, cikgu tak tahu. Cikgu tak check. Macam mana mak punya atau bapa punya signature. All along dia punya signature, jadi tak nak tukar lagi lah. So, saya kata, apa masalahnya? Dia tak ada masalah dalam sekolah. Tak ada juga nak kata great sangat tak lah. Tapi nothing yang show merah. Kita ni kalau kita dulu merah ke tak merah, bagilah. Ya. Tapi saya takut, I told the teacher, I think cikgu you kena beritahu kepada anak-anak ni, ini boleh membawa kepada mereka membuat sesuatu yang tak betul. Dari segi kriminal, you know, dia boleh sign check sendiri nanti in the future. Sekarang ni dia tak faham. So I am very strict about this, saya cakap dengan cikgu. Jadi itulah anak saya, of course dia rasa malu juga, even though kecil. Tapi with my tears, saya bercakap dengan dia. I'm very sorry, Ma. Datuk mungkin ada conscience itulah dan barangkali agak tegas terhadap anak. Ibu bapa sekarang ni yang kita selalu dengar guru-guru meluahkan rasa ibu bapa yang terlalu mempertahankan anak dia. Apa anak dia buat tu betul walaupun salah. Jadi bagaimana nak menguruskan ibu bapa yang macam ni? Itulah saya kata. Mungkin bagi mereka communicate dengan anak, tapi kadang-kadang menormalisasikan perkara yang tak sepatutnya. Sebab tu saya kata mak bapak perlu ada dia punya disiplin sendiri. You nak anak you jadi apa? Tak perlulah anak tu nak dapat dia punya dia punya result yang really very fantastic, tak perlu. Disiplin itu ialah kita nak membina masyarakat ni yang menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Kalau dia tidak bertanggungjawab, dia di luar sana boleh jadi macam-macam. Boleh membuat hal macam-macam. Maka dari sebab itu ibu bapa perlu ada kesedaran. Bolehkah tengok macam mana di sekolah sambil kita bercakap. Kadang-kadang cuci pinggan. Cuci pinggan tu anak-anak dari kecil memang dididik. Bapak pun kena jugalah bawa. Lepas tu bawa kat, walaupun ada pembantu rumah, bawa dekat sink, cuci pinggan. Teladan lah kan. Sebab apa? Sebab you cannot, saya tak nak anak saya bergantung sangat dengan pembantu rumah. Tapi pembantu rumah saya tu, dia pun tengok, dia belajar daripada kita. Dia belajar daripada kita. Dia pergi ke sekolah anak saya during breakfast kan, break time ataupun lunch time, dia tak balik. Dia bawa apa yang kita bawa kat rumah tu, macam mana you set the table, ada placemat, kalau sup ada mangkuk, ada. I kata berat betul dia bawa ni. But I didn't stop her. Sebab saya tengok what she was doing was good. Jadi anak-anak saya dah biasa dengan keadaan macam tu. Walaupun sekolah kerajaan, anak saya semua sekolah Chinese school, Chunghua. Chunghua. Jadi saya kontrol dia makan yang dekat kantin kan. Tapi itu pun satu masalah juga, disiplin juga. Kawan saya yang itu tadi budaya kat rumah kita bawa sana.
Jadi kawan saya tanya, you berapa bagi duit anak pergi sekolah? Kosong, kata. Kenapa you bagi kosong, dia kata. Dia bawa bekal semua ada kat situ. Lagi pun tak nak belanja dekat situ, dekat kantin tu, sekolah tu. Dia Chinese school, dia kata. No, you must give your anak duit, dia kata. At least, kalau tak RM2 kah, dia kata. Banyak betul, dia dah banyak belanja. No, dia kata. Nanti your anak will develop that jealousy punya attitude. Yeah. Kita tak terfikir semua ni kan. Jealousy. Apa pula dia nak jealous kan? Dia jealous tengok budak lain bawa duit. Ya, betul. Anak betul. itu bawa duit tau. Itulah boleh lahirnya jadi pencuri. Astaghfirullahalazim, kata tak fikir macam tu tau. So you see the importance of communication dengan kawan-kawan juga untuk kita ambil yang baik tu. Jadi saya belajarlah, saya bagi anak saya duit. Takut dia tak ada duit jadi susah. Tapi kalau ada lebih dia boleh simpan lah. Benda tu, saya tak pernah teringat benda ni sehingga Datuk Sri cerita yang ni. Baru masa saya kecil dulu, saya sekolah, anak orang lain dapat RM1.50, saya 50 sen. Jadi memang ada rasa kecemburuan di situ. Jadi itu pun elemen yang penting dalam kita menerapkan nilai baik dan bertanggungjawab. Saya tak terfikir tau. Kawan saya, she's a lawyer. Dia kata, if you don't give your anak money, dia kata nanti dia tengok orang lain ada belanja, dia jealous tau. Dia kata, jealous, it will lead to mencuri. Astaghfirullahaladzim, kata, tak terfikir. Tapi this is something good yang boleh kita amalkan kan. Kalau tak ada duit macam mana? Betul juga. Anak saya pergi, yang satu lagi pergi belajar tu, dah ada makanan dari rumah. Dekat kantin tu, barang makanan mahal. Dia dah tukar sekolah. Dia berhutang kat kantin. Tapi at least dia beritahu lah. Mak, I owe the canteen berapakah? Beratus. Belanja dengan kawan dia lagi. Because dia pagi petang kan sampai pukul 5 petang. Saya kata, kenapalah you berhutang dengan kantin? Habis tu cukup. Ma, you must remember, I'm no longer a primary school boy. You bagi benda tu yang untuk primary school punya makanan. Aku terfikir betul juga. My son yang form 6 pun kata, Ma, you giving me satu container tu. I am already in form 6. And then air dia dulu ni sekarang ni botol dah lain botol besar. Tapi ini pengajaran daripada keadaan. Jadi saya terfikir juga. So ni kita kongsi ini supaya siapa yang mendengar di sana inilah perkongsian di mana kita belajar daripada kawan juga. Okey, ini satu perkongsian pengalaman peribadi Datuk Sri sebagai seorang menteri, tapi boleh sedar tentang perkara ini. Sekarang ni ibu bapa mungkin tak sedar sebab terlalu sibuk dengan nak menyempurnakan anak tu. Betul. Sampai benda-benda ni mereka tak nampak. Tak nampak. Saya pun tak nampak kalau kawan saya tak cakap. So, kawan saya lawyer. Dia kata, anak saya tu, dia cerita lah. Jadi, yang dia cerita tu menjadi panduan pada kita. It's another thing yang saya pelajari juga. Kalau kita dengan anak kita, communication again. Communication itu, kalau kita berteriak, saya perhati juga anak-anak pagi-pagi berebut tu sekolah, cepat. Si ayah ni cepat-cepat. Yang jadi anak ni, bila dia dengar ayah macam tu, dia pun kelam kabut. Nanti, mak bangunkan saya lambat. You cari bangau di mana dia punya ni. Jadi itu saya cakap, I used to tell my husband, kalau nak gaduh pun, kalau nak gaduh lah. Because kita ni terlalu menekankan actually, kita nak bercakap dengan husband dengan cakap saya pun, kita tak berani cakap kasar, tak berani. Takut anak dengar, mate dengar. Jadi, itulah saya lebih kepada membina sendiri punya ekonomi lah. Because kita tak mahu anak kita mendengar kita bergaduh, bertengkar, dan itu dijadikan panduan hidup mereka. Betul. It's normal. Bagi dia itu normal, betul. It's normal. Tapi saya nampak orang yang berteriak, itulah anak dia keluar jadi macam tu lah. Jadi gangster, jadi ini. Sebab kita dapat melihat ini. Sebab itu yang jadi pembuli. Because it's the way you cakap dengan anak you di rumah. Jadi you bukan kata, dek tolong ambil tu dengan bapak kah? Macam tu. Tak. You back sini. The tonation.
donation itu donasi itu boleh mempengaruhi anak kita. Ya. Kita kadang-kadang tak sedar benda tu. Yalah, sebab kita rasa kita ada authority sebab kita ibu bapa kan. Itu juga mendidik mereka dari segi komunikasi. Tak payah jadi Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat pun. Itu adalah satu tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Okey. Datuk Sri, saya ada masa sikit je. Kalau boleh saya nak sembang panjang because your personal experience is priceless. Okey, bulan November ni ada sesuatu yang menarik. Mungkin dapat kongsikan sikit ya. Kita akan menyambut bulan keluarga. Pada setiap bulan November, kita lebih awal daripada bangsa-bangsa bersatu tau. Kita mula pada tahun 1990, bangsa-bangsa bersatu 1992 Mei. Jadi kita ni akan meraihkannya pada bulan November ini, insya-Allah. Biasanya kita ada yang amat berhormat Perdana Menteri lah, tapi kalau yang amat berhormat Perdana Menteri tak dapat, terpulanglah kalau dia delegate dengan siapa kan. Yang penting seluruh negara ini meraihkannya. Kita mahu, kita menghargai. Hari keluarga ini adalah hari yang begitu penting sekali. Kenapa ia penting? Ya, penting adalah untuk institusi keluarga itu merapatkan diri. Itulah kita, we have to take that inisiatif untuk membawa anak-anak kita. Dan mereka dapat bermesra, bermain dengan anak-anak. Dan begitu juga anak-anak boleh melihat keadaan ibu bapa mereka bersama. Because jarang ibu bapa dapat bersama yang sibuk-sibuk ni kan. Tapi saya suka juga melihat zaman sekarang ini. Saya nampak, saya memerhati orang tu, termasuk anak saya sendiri. Sebelum you keluar, anak saya sendiri saya tengok dia tolong isteri dia laundry semua tu kan. Alhamdulillah lah. Jadi kalau zaman kami dulu tak boleh, lelaki tak boleh buat kerja, tak boleh sidai baju, tak boleh. Walaupun you tengah confinement, kenapa you suruh husband? Tak ada, saya suruh dia nak buat sendiri. So ini adalah ialah saya bersyukurlah